Tuan-tuan kalau cek dekat Facebook, dekat YouTube ni ada satu, saya tak tahu siapa yang letak. Apa hujah yang membuatkan Wahabi terdiam? Pembentangan oleh seorang profesor universiti, pembentangan ada di YouTube. Hujah yang buat Wahabi terdiam. Baca buku Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah mengisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca buku tu, dia kata tengok Ibn Taymiyah isbatkan jisim. Kita pun buka balik Majmu'atul Fatawa Ibn Taymiyah. Bila kita buka, kita kata Ibn Taymiyah sedang menakalkan pandangan mazhab lain yang dia tak setuju. Pandangan mazhab lain yang dia tak setuju, dia nakalkan. Dia kata, ini pandangan mereka ni. Yang ni pandangan lagi satu mazhab. Yang ni pandangan lagi satu mazhab. Adapun pandangan aku, perkataan jisim tu aku tak mau guna. Sebab apa? Sebab salaf tak guna. Menipu atas nama tokoh ni bukan setakat budak sekolah darjah 3. Sampai pensyarah universiti pun buat benda sama. Tuan-tuan, kita cakap, kita boleh buktikan. Daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar orang menipu. Maka sebab itulah tokoh-tokoh kita, mereka mengambil rasa tanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah yang dikritik. Tapi balik kepada cerita kita, itu bukan keutamaan kita. Kita ada masa lapang, kita pertahankan sikit tokoh-tokoh kita. Tapi keutamaan kita adalah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.